Okey, hujan telah pun berhenti. Bolehlah kita makan kat sini. Sudus you pergi ambil. Okey je. Jangan bunga-bunga ni aku makan sekali ni. Ya. Jalan kat sini. Kita dah sampai kat Kunming. Malam ni kita akan ambil flight ke KL pukul 3 pagi. Jadi sekarang baru pukul 4. Kita jalan-jalan dari masjid. Jom. Mungkin tak tahulah ni mungkin sebab kita tak tahu kan. Mungkin yang tu masjid tu kat depan sana tu. Kita jalan nak tengok. Sebenarnya lapar nak cari makan dulu ni. Ini tempat jalan kaki ke? Risau nak jalan kaki sini. Sebab skuter-skuter ni tak ada bunyi. Apa mau makan? Nak makan dulu. Apa benda tu? Sini banyak area halal ni kot. Ni apa benda ni? Macam best tu. Aiskrim. Aiskrim apa? Habis tu. Jangan terlalu beria. Ni betul lah ni masjid. Tak tahulah masjid, tak tahu ni. Tapi tak macam masjid ni. Tak tahu. Takkan masjid macam ni. Sekejap. Iaitu museum Jangan salah, rupa dia tak rupa masjid pun. Dia kata masjid dalam ni. So jalan ke masjid kejap. Ni halal bakery ni. Ni bakery halal ni. Sabar. Cari masjid dulu, nak faham masjid di mana. Masih tak jumpa lagi masjid ni. Cari mungkin benda pergi cari tu lah. Ni bangunan masjid dia. Ni masjid dia tu.
Tapi mana entrance nak masuk masjid ni? Sebab kalau daripada map ni, belah kiri kita ni masjid. Ni adalah masjid. So sini semua halal lah nak makan. Tanpa ragu. Yogurt ke apa pun ni. Waalaikumsalam. Oh betul lah. Minta sedekah pun sekarang dah boleh pakai QR kat sini. Bawa tak bawa cash. Ni apa? Cuba ni balik. Ni apa? Ni ke masjid ni? Ni lah masjid dia. So ni rupa masjid. Saya tak pernah tengok masjid kat China. Ukiran dia memang ukiran China lah. Jumpa masjid. Jumpa masjid. Lain kali jangan salah masjid dengan muzium. Bikin malu je sudah cerita sama orang. Makcik tu tadi pun confident je. Itulah masjid je. Okay, kita sampai dah kat masjid dia. Cantik ukiran masjid dia. So bolehlah ke bakery apa benda nak makan apa dulu ni. Semua halal kat sini, saya tak tahu. Daging. Cantik sini dengan flower cake. Ada dia punya asal. Apa betul lah. Dah pukul, dah masuk waktu kot sekarang ni. So you nak makan apa ni? Okay, kita boleh tengok daripada jauh ada rombongan Cik Kia. Sementara menunggu bini kita. Seronok tengok macam-macam ni berjalan. Masjid belakang ni. Waalaikumsalam. Belum lagi tahu ingat tu lah masjid. Masjid belakang. Assalamualaikum. Di mana? Saya hari ni last nak balik lah. Masjid kat belakang. Mungkin sebab muka aku macam Cina juga kot. Sebab tu pun dia tanya Malaysia. Okay. Lama benar bini aku ni. Saya ikik ni. Tak habis lagi tu. Betul dah. Okay, hari pun dah nak hujan. Dah hujan sikit pun. So kita melarikan diri masuk mall. Mall ni mall Muji. Tak tahulah benda apa dalam ni. Sebab kita lebih kepada nak membuang masa.
Ni jual pokok-pokok pula ha. Tapi sebenarnya bukan nak sibuk ke pokok ni, sibuk ke atasnya ha. Tangga ni see-through. Siapa duduk bawah ni dapat tayangan percuma lah. Batang ni cermin. Betul kan? Kita tengok pokok ni ha. Dah ambil dah pakai video dah. Macam tu boleh. So kita akan meninggalkan kawasan ini, dipanggil apa lah, shopping mall lah, Shancheng Shopping Mall. Kita akan pergi ke Mali Kingsfing Cake House. Sekejap, mana turun ni? Sekejap. Yalah kita kedah kan. 因为他为什么不直接把你拉来？ macam ada. Ada tat-tat semua ni. 好的，能给开开，好的空调开开快。没看吗？我已经看了3眼。哦，好的，看一下开没开，我也看不见。开了开了， OK。要不然停都不会干。 Kurma pun ada 150 sekilo. Kena tanya lah kot. Gula-gula ni ada? Mana? Gula-gula ni boleh pakai. Bukan ni gula-gula yang ni. Bukan. Tapi yang ni kalau kedai ni jual halal lah. Gula-gula yak tak ada pula. Oh, sini semua halal lah sini. So sebabkan halal lah nak beli gula-gula tadi lah. $68 sekilo. How cantik. Belasah je lah gula-gula ni. Tapi kena baca dulu, tak faham. $68. Kan nak nak ambil ni ah. Ada timbang. Ada timbang. Ha. Ambil kasih. Beli lah banyak-banyak sebab ni kat tempat kedai halal. Ya. Ni nak beli apa?
Kena ambil ni buat bekalan di airport nanti. Okay, jom. Bawa apa ni Makcik? Sanggup beratur ni. Tak tahulah. Kita layankan depan 4 point by Sheraton ni. Ni aku rasa dayah lah punya penyebabnya ni. Mana si dayah tu? So, setelah 10 minit berlalu, orang ni tak kurang tak? Dia dapat dah giliran dia. Lepas ni kita dengarlah review dia daripada dia pula. Okey, rasanya kita berada kat tengah-tengah Kunming ni. So, inilah pemandangan Kunming. Iaitu tempat apa semua tak sempat nak explore dah. Ni hotel Four Seasons dia. Saya teringat Madrid lah bila tengok kawasan lapang macam ni kan. Risau kena pickpocket. Tapi kat China ni since kita banyak pakai cashless, so pickpocket tak berapa berguna lah kalau menyeluk saku kita. So Alhamdulillah tak ada apa-apa yang buruk berlaku lah setakat ni dalam perjalanan ke Kunming, Yunnan ni. Cuma hari ni dah tak sempat lah, malam ni nak balik. Nak cari souvenir je, tak sempat nak merayau lah. Gila. Roti dia beratur gila-gila tunggu. Oh, sana nampak macam banyak kedai kecil-kecil. Jomlah kita pergi cari kat sana pula.
nak ambil yang mana? Ni tidur-tidur ni boleh beli. Oh mak ai, garangnya muka. Takutlah aku tengok. Jual macam ni ada pasar jual kucing. Jual kucing, jual anjing. Ni husky ke apa aku tak tahulah. Tak ada pula dia hari. Oh, duduk yang tu elok tu. Oh dia. Tengok mata. Pelik aku datang. Kalau Malaysia ni dah lama hilang. Ya. Ni ada lagi. Oh. Burung-burung ni pun tak boleh terbang tak? Kan aku lah. Ni kira Petaling Street dia ni. Sekejap nak keluar belah sana ke, nak keluar ni macam dah tak happening. Tapi museum tu kat situ. Oh ni lah pasar bunga dengan burung dia cakap tu. Tapi ada macam-macam. Mana masjid? Masjid belah mana? Tahu. Kalau buah-buah yang ada. Helai yang power-power tak ada. Boleh makan betul-betul tu makan dengan kita punya ni. Yo, helai. Kat sini dah selamat dah. Sebenarnya boleh ya pergi train station tu minta balik. Saya nak Victorinox saya balik. Dah. Tu jom lah. Masjid belah kiri ni kot. Kita nampak ni daripada mana ni? Yo, Al-Merak, Peacock. Inilah merak yang kena cabut bulu dengan panda tu. Dia sambung bulu dia balik ke situ. Sekejap mana mungkin kita datang daripada belah mana? Ini sana, masjid sana. Tapi kita tak perlu pun pergi masjid. Kita terus balik je. Nak balik tu sebenarnya tekan je. Cuma ada apa-apa jalan nak cari apa-apa lagi ke. Duduk sekejap ni ada boleh tempat duduk ni. Ada. Okey. Kita telah sampai di Kunming Airport. Ini dah besar airport dia, cantik semua kan. Hari tu datang tak perasan pun. So
Inilah waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kunming dengan experience yang menyeronokkan. Pendakian mencabar, seronok. So tak tahulah bila kita akan datang lagi, tapi pastinya kita akan recommend lah pada kawan-kawan supaya siapa yang nak berjalan ke sini ni, kita tahu dah apa benda nak di-preparekan. Domestic departure. Lama. Domestic departure. Mana nak cari international pula ni? Carilah dulu. Okey, semalam punya kita masuk tu kat bawah tu, rangka dinosaur tu tempat kita lepak. Itu ketibaan lah kan. So sekarang ni kita dekat area departure. Marilah. Lama.